kau akan rasa sangat puas gila punya komedi lah. So macam aku Zakari has the name, the tech games to aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Assalamualaikum, hai. Okay, aku baru lepas, bukan baru lepas sebenarnya, semalam aku baru tengok cerita Martabat Misi Berdarah. Kalau korang mana yang follow ataupun subscribe aku ada beritahu yang sebenarnya ni rekod kali kedua dah ni. Aku dah rekod dah, lepas tu ada masalah teknikal, suara tak ada. So ni baru, hari ni baru aku bersempatan untuk review filem Martabat Misi Berdarah ni. So cerita ni diarahkan oleh siapa? Adriante dengan Zahiril Azim. Dilakonkan oleh Zahiri juga yang berlakon. Lepas tu ada Fat Boce, ada Syiki Kamal, ada Amirul Effendi, ada Michael Ng, ada lepas tu ada siapa ni, Anas Rizwan pun ada. Sebenarnya ramai juga pelakon-pelakon lain tau. Ada yang jadi cameo macam Beto, Azan Rani, Sofi Jikan. Lepas tu adalah lagi beberapa orang yang aku dah tak boleh nak recall lah kan. So cerita ni pasal apa? Cerita ni sebenarnya bagi aku dia Adriante dengan Zahiril ni, diorang macam nak dedikasikan cerita ni kepada orang-orang belakang tabir dalam dunia perfilman ataupun dunia-dunia syuting ni lah kan. Recording apa semua. So nampaklah diorang nak dedikasikan, ada berkisahkan diorang lah sebenarnya. Sebab cerita ni diorang berlima ni, Zahiril, Boce, Fat Boce dengan Syiki Kamal. Lepas tu ada lagi dua orang yang tak ingat nama dia. Diorang ni sebenarnya extra, pelakon extra. So diorang macam mana kehidupan ataupun macam mana diorang berlakon dalam set. So macam mana persekitaran situ. Adalah dia punya situasi macam double standard dia. Lepas tu ada macam diskriminasi lah. Bukan diskriminasi kaum, diskriminasi macam darjat standard dia lah kan. Lepas tu adalah masalah-masalah apa yang berlaku kat situ. So kat situ dia nak, orang kata dia macam dia nak bagi tahulah juga sebenarnya shooting ataupun nak buat satu-satu penggambaran ni bukan mudah lah. Kat situ lah aku nampak tujuan salah satu filem ni. So apa yang best pasal filem ni, first thing first, filem ni dia adalah sebuah filem berceritakan orang tengah berlakon tau. So dalam cerita tu, dia orang berlakon dalam cerita lebih kurang cerita-cerita askar lah kan. Orang kata cerita action. So bila dah cerita pasal askar ni, dan masa tu sebelum aku tengok, sebenarnya aku ingat cerita ni parodi pasal filem Malbat. Sebab yelah, dia punya tajuk pun Martabat Misi Berdarah, dah macam Malbat juga kan. So aku ingat dia nak parodi, tapi dia taklah parodi. Cuma adalah dia masuk sikit-sikit pasal dia ada mention lah pasal filem Malbat. Yelah, sebab diorang nak berlakon, diorang ni dunia lakonan kan. So bila dia nak cerita yang berperang, cerita yang ada scene-scene dengan askar apa semua, diorang gunakan letupan tau. So letupan tu, walaupun cerita ni sebenarnya bukanlah cerita berperang, tapi diorang banyak juga guna letupan. Dan letupan bukan letupan yang CGI tau. Dia memang pakai letupan yang sebenar. So kat situ kau nampak gempak cakap, macam tak sangka pula sekadar cerita komedi diorang gunakan letupan yang sebenar. Banyak pula tu. Lepas tu banyaklah dia punya prop, dia punya setup tu nampak sangat-sangat diorang titik berat kan. Diorang bukan buat ala kadar kan. Walaupun ni sekadar filem ringan-ringan, filem komedi kan. So itu salah satu benda yang buat aku rasa macam mess lah. Lepas tu lakonan pun majoriti bagi aku okey dan best lah. Tak adalah orang kata teruk kan. Mungkin pelakon-pelakon tambahan extra-extra tu mungkin nampak kayu lah. Tapi yang mana yang utama tu bagi aku sangat best lah. Lagi-lagi macam Fat Boce. Aku macam tak sangka Fat Boce boleh bawa watak serius yang agak baik kan. Aku tak sangka lah. Aku ingat dia kan, kita tahu dia pelawak. So aku ingat bila dia buat watak serius tak nampak berapa serius sangat. So tapi Fat Boce quite good. Lepas tu macam siapa ni, Amirul Effendi pun tak sangka pula dia bukan sekadar boleh berlakon dengan baik, dan dia juga boleh berlakon jadi seorang pelakon yang tak baik tau. Maksud aku, dia berlakon dia jadi pelakon yang kayu. Maksud tu, sebab cerita ni dia bukan pelakon. So dia nampak lah dia macam tak gerti berlakon, dia macam kayu sangat. So Pak cakap, pandai juga diorang ni nak membuat
berlakon yang jadi bukan pelakon yang baik. Sedangkan Amirul Fendi kita tahu dia pelakon memang best lah. Zahiri pun sama lah. Bagi aku isu lakonan tak adalah isu yang ketara sangat ataupun ada yang terlalu teruk. Yang lain semua ya, macam aku cakap, pelakon-pelakon dia ramai pelakon-pelakon yang best, yang hebat, grade A. Dia ambil cameo-cameo pun semua grade A. Beto, macam aku cakap tadi, Azhan Rani, tu yang macam wah, cerita ni dia bukan buat main-main lah. Lepas tu apa lagi yang juga best, of course lah, dah cerita komedi, dia punya lawak tu bagi aku banyak jugalah yang dia boleh bagi aku gelak, bagi aku terhibur. Walaupun mungkin ada satu dua lah kot yang hanya yang boleh bagi aku lawak yang beria. Nak kata beria sangat tak lah, tapi agak puas jugalah lawak kau rasa gelak tu kan. Walaupun bukan gila-gila yang kau tak boleh nak stop kan, tapi kebanyakan lawak dia menjadi kau boleh faham ataupun boleh relate dengan situasi, dengan apa yang berlaku. Tu yang bagi aku quite good jugalah lawak dia kan. Untuk tahun ni, untuk tahun 2025 ni, aku rasa setakat ni kalau nak kira lawak dia, aku rasa yang ni mungkin di antara filem lawak yang paling okey, yang paling boleh aku gelak lah daripada yang sebelum-sebelum ni untuk tahun 2025 ni lah. Lepas tu dia punya lawak, dia bukan jenis krik-krik dia macam dah bagi lawak sekali, lama baru dia nak lawak balik semula. Dia macam non-stop, dia bagi kau walaupun jadi tak jadi tu belakang kira lah orang cakap kan. So dia akan bagi kau non-stop nak gelak ataupun at least kau tersengih, macam kau terhibur lah. Tak adalah kau rasa macam cerita lawak ni tak ada apa pun yang lawak kan. Macam cerita lawak ni macam boring ke kan. So kat situ dia bagi kau tak bosan lah tengok kan. Lepas tu apa juga yang best, dia banyak dia macam aku cakap, dia dalam suasana syuting. So dia banyak lah guna jargon-jargon ataupun istilah teknikal orang syuting. Kat situ macam kau dapat lah something benda baru. Lagi-lagi macam aku ni movie reviewer kan. So aku macam benda ni diorang panggil, benda ni istilah ni rupanya diorang guna, ataupun short form ni yang dia guna macam OD, Operation Director kot kata selaku apa ni bukan OD, AD, Assistant Director, PM bukan Perdana Menteri tapi apa ni, Production Manager. So adalah lagi beberapa yang aku dah tak boleh nak recall sekarang ni. Overall bagi aku cerita ni sebenarnya okey lah, tak adalah teruk, tapi apa yang membuatkan Wah, sudah lepas mata. Orang dah gila ke? Askar apa macam ni? Hang mati dulu. Nak cari jalan penyelesaian, bukan gaduh macam ni. Aku orang penting dekat sini. Okey tak, Rafi? Datuk. Kat! Saya akan bawa awak sekali. Kalau ikutkan hati aku! You tak tahu rasa dia. You can, I can feel it. Hui. Saya bang. Kau cuba. Mati kau semua bodoh! Lepaskan kau! Aku akan bergelar pelakon filem. filem ni tak berapa nak best. Sebenarnya lawak dia juga. Sebab macam aku cakap, dia sebenarnya lawak dia ataupun sindiran, pelian dia, semuanya beredar pasal orang-orang yang terlibat dalam syuting Tak kisahlah pelakon ke, pengarah ke, penulis skrip ke, whatever lah. Dia nak ada sindiran ataupun orang kata dia ada isu yang dia nak sampaikan daripada cerita ni pasal dunia diorang ni, dunia lakonan ni. Tapi bila kita orang yang biasa, bukan orang yang terlibat dengan secara langsung ataupun secara tak langsung dengan dunia lakonan, mungkin ada certain lawak, pelian tu kita tak apa nak dapat tau. Ataupun kita macam ada masalah ni, ada isu ni dalam dalam dunia lakonan ni ataupun dunia diorang syuting. So masa tu mungkin kita boleh tersengih ataupun kita boleh tergelak jugalah, tapi kita tak betul-betul punchline tu kita betul-betul tak dapat So kat situ kadang-kadang ada certain tu kau rasa macam hamba bermain dengan inside joke yang banyak sangat So tu yang kadang-kadang kau rasa macam apa benda sebenarnya dia nak lawak kan, apa benda yang dia nak sampaikan punchline tu yang kadang-kadang kau tak dapat lah. Itu yang masalah dia. Yelah, bila dah cerita komedi, bila banyak juga orang kata dalam 50% lawak yang mungkin kau boleh dapat dan 50% lagi lawak yang mungkin kau tak dapat,
bergantung juga pada orang sebenarnya lawak-lawak dia ni kau dapat ataupun tak, sebab dia banyak inside joke macam aku cakap. So kat situ yang membuatkan kau rasa macam tak cukup puas lah untuk filem komedi kau. Kalau boleh kau nak gelak daripada awal filem sampai akhir filem, kalau boleh kau memang nak gelak je. So tujuan cerita lawak tu dah tak dapat kan. Tu apa juga yang tak best, bukanlah tak best apa ya, walaupun tak banyak, dia ada gunakan satu CGI ni tau. Aku rasa CGI tu sangat-sangat tak diperlukan lah. Aku rasa dia pakai CGI tu adalah satu watak ni dia jadikan dalam bentuk CGI. Walaupun tak sepenuhnya, aku rasa macam muka lah dia buat CGI. Bagi aku tak perlu pun watak ni dia CGI kan muka dia kan. Konon-konon nak bagi samakan dengan orang tertentu lah kan. Nak samakan sikit-sikit kan. Aku tak nak lah, nanti mungkin jadikan spoiler kalau aku cakap. So kat situ mungkin bagi aku agak spoil lah. Tak perlu pun bagi aku kalau dia pakai pelakon lain ataupun dia ambil siapa-siapa jadi watak tu, aku rasa okey je, tak perlu pun benda tu. Kalau kau tak dapat buat dengan cantik, memang satu benda yang kau nampak kekurangan lah. Itulah salah satu penyebab cerita ni agak sedikit potong lah ujung-ujung tu. Lepas tu apa lagi yang tak berapa nak best, kadang-kadang ya macam aku cakap, dia ada ramai cameo yang masuk, tapi sekadar cameo yang macam yalah pelakon ni hebat tapi macam tak membantu jalan cerita. Kadang-kadang je lah dia nak bagi lawak dengan cameo tu, kadang-kadang tak sampai. So aku macam tak perlu kot cameo ni kan. Baik engkau fokus pada jalan cerita engkau dan kau fokus kepada nak build up story engkau, daripada engkau masuk cameo yang sudahnya orang rasa macam tak perlu kot. Tu yang kadang-kadang sikit lah potong. Bukan potong apa, macam engkau membazirkan duit ataupun membazirkan modal untuk keluarkan cameo, lepas tu tak membantu jalan cerita engkau. Tu yang kadang-kadang kau rasa macam kenapa nak kena dia ada. So overall cerita ni sebenarnya, kalau kau orang dalam ataupun kau orang yang terlibat dalam dunia ataupun industri perfilman, industri lakonan ni, ataupun orang belakang tabir ke apa semua, mungkin kau akan lebih dapat dan kau akan rasa sangat puas gila punya komedi lah. So macam aku, adalah benda aku faham, ada benda yang aku tak macam tak sangka ada punya isu-isu macam ni kan. So benda tu bila lambat sikit tu, lambat lah nak tergelak dia kan. Tu yang kadang-kadang tak cukup puas lah untuk aku nak gelak. Ada, walaupun ada lah yang macam aku cakap awal-awal tadi, ada gelak yang boleh, tapi ada juga banyak juga gelak yang tak boleh. Tu yang bagi aku sebuah filem komedi yang bukan 100% memberi kepuasan kepada aku lah. So aku boleh bagi bintang berapa untuk filem Martabat Misi Badarah ni, aku rasa aku boleh bagi 7 bintang per 10 lah. Aku rasa fair lah, sebab dia buat bukan cerita yang bukan ala kadar. Sebab effort dia untuk buat dia punya dia punya prop, dia punya efek-efek letupan, dia punya quality visual. Bagi aku kat situ aku appreciate lah, sebab dia bagi satu quality wayang yang standard yang agak tinggi jugalah untuk Malaysia kan. So kalau aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak cerita Martabat Misi Berdarah ni, aku harap korang dapat subscribe tu channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video aku. Sekian, Assalamualaikum.